Surah Al-Fat ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Jadikan amalan fikir kita kan, duduk-duduk sambil buat kerja, sambil berjalan, sambil bercakap, sambil tengok handphone, tengok TV ke, baca kat mulut, bukan kat perut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Mulut ni, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah, aku ni sedang mengandungkan baby, ya Allah. Kau jadikanlah aku dan baby ini sihat, mudah urusan, ya Allah. Mudahkanlah semua urusan, supaya nanti aku nak tengok ni, ya Allah, baby ni sihat, saling sempurna elok, menangis elok, tiada yang tidak sempurna, semua sempurna belaka. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah baby ini baby yang soleh, baby yang solehah, yang berjaya dunia akhirat. So daripada sekarang, daripada kita mengandung mula-mula 7 minggu ke 14 minggu ke, daripada sekarang kita kena rajin buat. Kerana kita lupa, zaman sekarang kan kita sibuk kerja. Kita lupa kita nak doakan yang dalam tu. Sebenarnya baby nak dapat anak yang soleh ni, kita mula daripada dalam kandungan lagi. Curi masa, tengah masak ke, inna fatahna laka fatham mubina, inna fatahna laka fatham mubina. Ya Allah ya Tuhanku, mudahkan urusan kami, ya Allah, mudahkan urusan baby dalam ni, ya Allah. Bagi dia sihat, cukup zat. Minta kan. Walaupun lepas solat, tak kisah bila-bila nak tidur ke, nak baca doa tidur ke, bangun tidur ke, teringat kat baby hapur-hapur. Inna fatahna laka fatham mubina, inna fatahna laka fatham mubina.